Jom kita pasang kayu sokongan untuk cili bajet kita. Let's go. Mula-mula kita hidupkan chainsaw. Kita potong buluh kuning. Lepas tu chainsaw ni macam semput-semput pula. Kita guna parang je lah. Lama tak pakai gitulah. Kena servis dulu baru kita boleh pakai chainsaw tu. Inilah kepentingan buluh. Tanamlah buluh. Memang tak rugi. Buluh pun dah tumbang. Kita rapikan dia. Kita potong kiri kanan macam tu. Kita potong pendek-pendek ikut sukatan kita. Mojo ada chainsaw satu lagi. Senang kerja. Kita belah dia macam tu. Guna parang dan tukul. Belah buluh tu sampai kita dapat saiz yang kita mahukan untuk tiang sokongan kita. Tengah belah-belah tu nampak pula pelang telur ni bergayuh mengancam kita makan. Cicah garam memang sur rasa dia. Sedap man. Makan-makan juga kita kena siapkan juga 600 batang lebih kurang. Memang banyak juga sampai kebas jugalah ponggongnya. Reward diri kita minum air kelapa muda dulu. Siapa demam campak keracunan makanan memang elok sangat lah minum air ni. Memang terbaik. Minum panas-panas antara nikmat dunia ke-7 lah. Mula saya kira juga berapa batang. Lepas tu lama-lama kita tak dan kira. Kita try dulu cocok dekat tanah. Batang buluh ni pun orang buat berniaga tau. Kalau tak ada kerja tu baik buat benda ni lah. Untung ramai yang mencarinya. Saya pun nak beli kalau ada. Ini adalah simptom pokok cili terkena mozek. Jadi kalau nampak macam ni buang jauh-jauh dan lupuskan. Nak pasang tiang sokongan ni mudah je. Cocok je kat setiap lubang yang kita tanam pokok kemarin. Bila dah ada tiang sokongan nanti kita kena ikat setiap pokok kepada tiang sokongan. Nak lagi video tentang cili bajet kita? Komen kat bawah. Bye-bye.